Tuan-tuan, no viral, no action. Kalau tuan-tuan tengok Facebook Tamim Dahri dan Tanah Malaya dalam isu kuil haram, pada hari ini pihak TNB telah pun bertindak datang ke lokasi dan memotong bekalan elektrik. No viral, no action. Ya, betul. Kalau benda ni tak viral, maka memang tak akan ada tindakan dibuat oleh pihak berwajib. Sebelum itu, beberapa hari pihak PDRM telah pun bertemu dengan Peguam dan juga Tuan Tanah, Tuan Suhaili. Maka berlakulah perbincangan, notis 1 minggu yang diberikan kepada pihak penceroboh untuk keluar daripada tanah Tuan Suhaili telah dilanjutkan kepada bulan 2. Ertinya apa tuan-tuan? Ertinya mereka pun menggunakan kuasa mereka, janganlah halau, janganlah roboh sebab untuk mengelakkan masalah perkauman. Ya, betul. Tetapi adakah mereka tidak berfikir bahawa tindakan mengabaikan suara rakyat, mengabaikan aduan rakyat itu sebenarnya lah punca kepada masalah perkauman? Sekiranya terdapat aduan, maka laksanakanlah, buatlah kan? Tindakan, ambillah tindakan. Kenapa perlu tunggu viral? Oh, kita cakap kita akan robohkan, kita bagi notis 1 minggu, oh barulah kata okey, jangan, kita akan selesaikan benda ni elok, kita tak nak masalah perkauman berlaku. Baik, saya tak nak mencetuskan masalah perkauman kerana dalam video saya sebelum-sebelum ni saya menyebut bahawa perkara ini bukan isu perkauman. Ia adalah isu penguatkuasaan undang-undang yang tidak dikuatkuasakan oleh pihak berwajib. Itu adalah kelemahan pihak berkuasa. Saya tak nak sebut mana-mana pihak kerana ada risiko disaman. Saya sebut secara umum, selagi kita tidak viral, maka selagi itulah tindakan tidak akan diambil. Ini realiti yang berlaku dalam negara kita. Kalau kita kata kita sembang, kita nak buat reformasi dalam negara kita, kalau semata-mata kita menguasai tampuk pemerintahan, kita menguasai kerusi paling banyak sekalipun, tetapi kalau dalam jentera kerajaan sendiri, agensi kerajaan sendiri hanya tunggu viral baru nak bertindak, maka itu bukanlah transformasi yang kita inginkan. Jadi tuan-tuan, apa kita nak buat? Kita hanya boleh kawal diri kita dan kita tak boleh nak kawal orang lain. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kawal diri kita. Kita kena buat video sampai jadi viral. Itu yang kita kena buat sekarang ni. Jadi apa yang saya buat sendiri di video YouTube, di Facebook, di TikTok, saya konsisten bercakap tentang isu semasa. Saya ulas dalam kacamata rakyat, kacamata Melayu Islam, kerana saya nakkan saya ni viral. Sebab kalau saya tak angkat sesuatu isu tu tak viral, maka tak akan ada tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa. Jadi ini seruan saya kepada semua. Sekiranya anda ingin belajar cara nak viral, nak angkat sesuatu isu, sini PM saya akan bantu anda bagaimana nak jadi viral. Bina personal branding. Cara dia bukannya kita buat kontroversi, tidak. Kita buat dengan cara betul. Ada fakta, ada rujukan, dan kita guna bahasa yang betul, bahasa yang sopan. Tetapi kita sentuhlah benda-benda yang sepatutnya dilaksanakan oleh pihak berkuasa tetapi tak dilaksanakan. Maka kita ambil jalan no viral, no action. Maka kita kena viral, barulah ada tindakan. Seperti yang berlaku dalam kes Tuan Tanah, iaitu di Tuan Suhaili di Cyberjaya. Apabila dah viral, barulah PDRM ajak jumpa, barulah TNB potong elektrik. Itu sahaja. Assalamualaikum.